Macam tu ke Gerblock? Memang. Macam tu lah cerita saya. Patulah. Dia ni. Dia main lagi dengan squeeze. Aku rasa diorang dah berbaikan kot. Aku pun sama. Selalu bergaduh je. Seronok betul squeeze. Memang kan. Apa kata kalau kita cepatkan? Cepatkan boleh ke? Boleh. Apa kabar ni? Aduh, aku terjatuh. Hei, kau okey ke? Mestilah kau okey. Weh, kau okey ke? Aduh, sakitnya. Kaki. Apa ni? Tangan. Kepala. Badan. Apa tu? Kaki lagi. Tangan. God, saya kena ambil semua ni. Lepas ambil semua, badan, kepala dan lain-lain. Weh, apa kau bawa tu? Entahlah, aku pun tak tahu. Okey, kau duduk situ dulu ya. Aku pergi sini. Dari mana kau dapat? Kau bawa tadi. Oh, mesin aku cek. Aku rasa kena pakai energon ni. Weh, Gerblock. Ya? Kau ada energon tak? Mestilah ada. Tak nampak ke tangan aku ni lagi pegang apa? Iyalah, tu energon. Nah, ambil. Ya. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey, kita akan letak dulu ke sini. Ya. Okey, kita pergi sikit. Okey. Tunggu saya. Aduh. Aku hidup balik. Oh my god, macam mana saya boleh hidup balik? Korang ni siapa? Gerblock. Kerja apa? Kau hidup lagi. Saya ingat kau dah mati. Yelah, aku rasa aku dah mati. Tiba-tiba aku hidup lagi. Macam mana? Aku yang hidupkan kau. Kita siapa? Beruang ni yang hidupkan aku. Cubalah bagi tahu nama korang berdua ni siapa. Ya. Okey. Salah. Saya adalah Toy Freddy dan ini kawan saya, Phantom Foxy. Hai. Hai Toy Freddy dan Phantom Foxy. Aku nak tanya ni, aku kat mana ni? Kau ada kat rumah kita orang. Betul tu. Memang aku tinggal sini pun. Lepas tu, macam mana korang boleh jumpa aku? Kat luar tadi. Sekejap, aku nak hubungi dulu. Hubungi? Kau tahu ke Gerblock? Mana aku tahu, jom kita ikut dia. Okey, jom. Setia je. Dah lah. Daripada orang tak ajak, lebih baik aku tidur. Tidak kata. Okey, selamat malam. Okey. Baiklah, masa tu bunyi. Ay, nana mari nan tepi. Ay, nana mari dit. Saswai. Apa?
Ni aku nak suruh kau dan kawan kau tu datang ke bumi. Hai, kenapa pula? Sebab aku nak minta tolong. Minta tolong apa? Minta tolong sebab ya kau tahulah. Oh, lepas tu? Aku tinggal kat rumah ni lah dulu. Si Toy Freddy dan Phantom Force tu lah yang jumpa aku tadi. Dan kat rumah diorang ada green block. Oh, green block. Memang ada green block. Oh, okey. Nanti saya akan datang. Okey? Okey, bye-bye. Bye-bye. Tit. Apalah saya swipe. Korang, apa korang buat ke sini? Bukan ke korang dekat rumah? Aku nak cakap sorang-sorang je. Kawan aku swipe. Alah, tak payah nak rahsia. Kita orang dah dengar dah tadi. Betul tak, Toy Freddy? Betul tu. Ya. Aku suruh kawan aku datang ke bumi juga. Kenapa? Aku tahu. Mesti kau suruh kawan-kawan kau ni bawa aku dengan kau pergi ke planet kita asal tak lah. Habis tu? Ya. Aku suruh Side dan geng dia datang je. Lah. Datang je? Apa tu? Kenapa? Tak percaya? Tak percaya sudah. Jom. Jom. Kita masuk ke rumah balik. Dia tu gila. Dia memang gila sikit. Okey, jom masuk. Okey. Saya tak tahulah saya nak tidur ke mana ni. Ada charger. Tapi saya tak ada telefon. Saya tidur ke sini je lah. Aduh. Alamak, kepala saya patah. Iya. Okey. Selamat malam. Ya, okey. Okey. Toy Freddy, aku nak tidur dulu ya. Sebab ni dah malam. Oh, okey. Dan jangan lupa tekan like dan subscribe untuk penonton yang tengok video ini sekarang juga. Okey, tu je. Aku nak pergi tidur. Good. Ya. Okey, selamat malam. Apa tu tidur sampai tengah-tengah? Tak apalah. Aku tidur. Kau ambil katil aku? Dah lah. Aku tidur kat bawah je lah. Apalah. Alamak, aku lupa kasih makan. Nasib baik sampai. Aku tak tahu nak kasih nama dia. Tapi aku tengok macam betina dia ni. Apa kata aku kasih nama kamu Billy? Bukan Billy. Billy. Macam mana? Aku rasa dia suka nama tu. Okey, jumpa besok ya. Okey. Kau makan dan tidur terus Aku nak pergi tidur.